Kita spray pakai spray warna flat black. Dah kering, kita masukkan baliklah penutup kipas ni. Pasang plastik dia dan kita masukkan mata kipas baru ni. Lepas tu kita masukkan skru. Kita masukkan dua-dua skru lah. Jangan masuk satu skru dan ikat. Nanti kalau satu skru lagi dia tak boleh pasang. Lepas tu ketatkan dua-dua skru ni. Pasang safety pin. Dan kita buatlah kabel tie yang ada dekat wayar ni. Tujuannya untuk mudahkan masuk dalam lubang kipas ni lah. Kemudian turunkan penutup kipas. Ambil satu wayar dan buang kulit kabel. Kita nak gunakan kabel ni untuk kait wayar dalam kipas. Kita kait sampai keluar lah. Tekan dengan jari sambil tarik. Gunakan test pen untuk adjust wayar. Tarik perlahan sampai dia keluar lah. Lepas tu ambil wayar sama warna dan sabun bilangan dengan wayar dan warna pada wiring kipas di siling. Lepas tu balut dengan tip elektrik. Ini untuk mudahkan kerja lah. Cara balut, pusing sambil tarik. Nanti tip ni akan jadi rapat dan tegang lah. Wayar yang dah balut ni cucuk dalam lubang kipas ikut atas. Kalau boleh jangan bagi kena besi kipas lah. Nanti susah nak tolak wayar ke bawah. Bila dah sangkut tak boleh tolak lagi wayar ke bawah, ambil balik penyangkut yang kita buat tadi. Dan kita kait wayar yang kita tolak tadi keluar. Tangan atas tolak, tangan bawah tarik. Kalau tak buat gini, nanti kabel dekat atas dia koyak, dia luka lah. Sampai dia keluar lah. Bila dia dah keluar, pakai jari. Ataupun kalau tak boleh, kita pakai layar mencun tirus. Satu tangan lagi sambil tolak wayar ni ke bawah. Sebab kalau kita pakai satu tangan je, kita tarik je, nanti wayar dekat atas dia rosak lah, dia luka. Kita tak nak dia luka, nanti kan boleh short wayar ni. Kita dah keluar. Guna tangan dah tarik. Sambil tangan atas tolak. Lepas tu kita buka konektor original pada kipas ni. Ambil getah pelapik dia, pasang baliklah dekat bracket ni. Ambil konektor tadi, kita nak pasang dekat sini. Potong wayar, buang PVC tape. Buang kulit dia. Ambil masking tape dan kita balut dekat batang kipas ni. Pakai self tapping screw dan tebus satu lubang. Cabut masking tape. Ambil wayar bumi lama dan pasang. Konektor ni kita pasang kat bawah. Kenapa kita nak pasang kat bawah? Pasal dia ada pin dekat konektor ni. Longgarkan skru konektor. Lipat tembaga jadi tebal. Masukkan wayar dalam konektor ni dan ikat.
Hijau batang kipas ni kita pasang dekat atas sebelah pin. Dah ikat, cuba tarik. Tarik manja. Yang dua pin ni kita kena ketat lah. Walaupun dia baru daripada kotak, jadi kita ketat saja. Lepas tu kita pasang receiver dia ni. Wayar daripada motor kipas cucuk dekat receiver ni. Kemaskan wayar. Tengok label. Ini wayar live. Kena cucuk dekat pin connector ni. Dekat wayar api lah. Satu lagi wayar. Ini neutral. Cucuk dekat neutral wiring. Sensor dia ni kita pasang dekat atas. Kalau kita letak dalam penutup kipas ni mungkin boleh jadi dia tak boleh nak detect, kipas tak hidup lah. Jadi kena keluarkan sikit daripada penutup kipas ni. Lekapkan dengan double tape pun tak apa. Pasang penutup kipas atas. Kunci sementara tak nak bagi dia jatuh. Lepas tu kita pasang bracket atas ni. Pasang skru, pasang nut. Dan ketatkan. Pasang safety pin. Pasang safety wire pada lubang yang kita dah tebuk sebelum ni. Baru kita buka skru dekat atas ni. Dan kita keluarkan getah kipas ni. Test getah kipas ni dekat siling. Kalau tak muat, tepuk pakai gergaji partition ni ataupun gergaji siling. Besar sikit pun tak apa. Nanti lubang ni akan ditutup dengan penutup kipas. Dan kita test sekali lagi. Okey, kalau dah muat, bracket kipas ni kita kena besarkan sikit. Kalau tak besarkan nanti kan kita tak boleh nak cucuk dekat penyangkut kipas. Lepas tu kita angkat dan angkat perlahan-lahan blade kipas. Kalau boleh jangan bagi kena tangga lah. Kalau bracket kipas besar tak muat, kena tebuk lagi lah lubang dekat siling ni. Lepas tu ambil skru dan sumbat. Kalau skru susah nak masuk, kena koyak-koyak sikit sambil tolak skru. Okey, dah masuk, kita boleh lepas tangan dua-dua ni. Pasal dia dah sangkut dekat hook ni. Kita ambil washer, spring washer. Dan kita pasang skru lah. Kalau tak muat, kita pasang skru dulu. Ketatkan dulu bracket ni sampai dia rapat. Bila dah rapat, kita buka balik. Kita buka balik nut ni. Dan kita pasang balik lah. Pasang washer, pasang spring washer. Dan kita pasang balik nut ni. Kemudian kita ketatkan. Kemudian kita cek bracket kipas ni. Pastikan bracket kipas ni dia rapat pada getah kipas. Kalau tak rapat macam gini, kena rapatkan dulu bracket ni pada getah kipas. Macam gini. Lepas tu baru kita cek spring washer ni. Kalau spring washernya dah rapat macam gini, bermakna ikatan yang kita buat tadi ketat lah. Dan kita tak payah lagi nak ketatkan skru pada bracket ni. Lepas tu pasang safety pin. Masukkan safety wire dalam penyangkut kipas. Kalau safety wire ni panjang, kita buat banyak belitan lah supaya dia lagi kukuh dan lagi safety. Lepas tu kita sambung kabel lah, buang kulit dia. Untuk batang kipas yang panjang, kalau boleh jangan pakai konektor lah, nanti susah. Nanti untuk maintenance kemudian hari, susah nak kena pakai tangga tinggi. Jadi cara yang praktikalnya, kita pakai heat shrink dan kita sambung direct. Kemaskan wayar yang tajam.
Lipat wayar, tutup tembaga kabel dengan heat shrink dan kita bakar sampai kecut lekat pada wayar. Tunggu sekejap, heat shrink ni sejuk dan keras. Buat untuk wayar lain pula. Buang kulit kabel. Pasang heat shrink. Lepas tu tembaganya kita sambung. Kemaskan dengan payah. Dan kita bakar heat shrink sampai kecut. Pastikan tempat penyambung yang kita buat ni dia tak kena tempat penyambung kabel lain. Kalau kena penyambung kabel lain boleh jadi short lah tempat yang kita sambung ni. Jadi kena jauhkan tempat yang kita nak sambung ni. Buang kulit. Ukur tempat yang nak sambung. Buang kulit wayar satu lagi. Masukkan heat shrink. Gabungkan dua kabel jadi satu dan pusing. Ketatkan wayar. Potong. Dan kemaskan yang tajam. Rapatkan tempat penyambung. Masukkan heat shrink. Dan kita bakar. Sampai kecut lah. Lepas tu kita ukur safety wire ni. Buka skru safety wire. Kena pegangan tangan lah. Kalau tak nanti jatuh dalam mangkuk kipas. Kalau boleh jangan pasang gini lah. Skru susah nak masuk. Tak pun skru jatuh dalam mangkuk kipas. Jadi kena buat gini. Masukkan skru dalam lubang safety wire. Tekan dengan screwdriver. Bawa ke lubang. Tekan dan setting supaya tak sangkut dengan mangkuk kipas. Dan ketatkan skru. Kemudian tutup penutup kipas. Dan kita test.